Kita ni orang yang ada di dalam mazhab salah ni, sekurang-kurangnya jadi khalas dah dulu. Tu mengaji dah, Bakurah pun mengaji, Paridah pun mengaji. Ngapa dah tu? Pati sifat 20 ke berapa mengaji buat kita ni sampai ke Laqani tu. Bajuri, Abdul Salam mengaji, gagak-gagak. Ummul Barahin ni pun mengaji, buih-buih mulut-mulut mengapa. Sekurang-kurang. Tapi apabila baca kitab salah, jauh. Tak jauh lagu mana kemocok dia ni, Nabi duduk sekali. Nampak tu tak? Kita masa nak tahu hak tu lah. Pak ulama kita hak dulu. Tak apalah. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali belaka. Dia nak murih tak boleh kat ulama dulu. Dia nak kata huduh. Jangan ada kata huduh terhadap ulama-ulama dulu kita. Terus kata huduh. Kita minta apung ke dia. Apa? Ya sekadar tu nak pergi murih ke dia tak boleh. Tapi hak duk terang-terang ni kitab siapa depan ni. Hak tak say ni. Ni masalah.